Hai dan Assalamualaikum. Selamat datang ke episod terbaru Kenapa Sirim Podcast. Pada hari ini kami berada di sebuah tempat yang cukup istimewa iaitu Packaging and Security Design Center di Sirim Shah Alam ataupun PSDC secara ringkasnya, yang mana hari ini kita akan membincangkan sebuah topik yang cukup istimewa bersama dengan seorang tokoh insan yang cukup istimewa iaitu Encik Khairul Anwar Abdul Halim, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif PSDC. Selamat datang, Tuan. Terima kasih atas jemputan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey. Sebelum kita mendalami lagi lebih lanjut berkenaan topik ni, kita nak juga kenali KA. CKA, boleh tak ceritakan sedikit latar belakang CKA, memulakan kerjaya bila, mendapat pendidikan di mana, sedikit sejarah permulaan karier. Okey, sekali lagi terima kasih kerana menjemput saya ke Kenapa Sirim Podcast ni. Tadi panggil saya KA, nama diberi adalah Khairul Anwar bin Abdul Halim. Dilahirkan di Mentakap, dibesarkan di Kuantan, Pahang. Oh, orang Pahang? Orang Pahang. Orang Koi lah? Orang Koi, ya. Okay. Koi memang orang Pahang. Koi memang orang Pahang. Yeah. Tapi Koi bukan orang Pahang lah. Okay. Lalu je Pahang. Lalu je, Koi lalu je Pahang. Okay. Melanjutkan pelajaran ke UiTM Dungun. Yang tu kita tak usah cerita lah. Dungun dalam tu. kos apa tu? Saya ambil masa tu diploma in accounting. Okey. Tapi selalunya orang ambil dalam 3 semester kan. Saya satu semester setengah je. Satu semester setengah? Lepas tu dia kata you terror sangat. You balik lah dulu dia kata. Dia cakap you balik lah? You balik lah. Okey. Lepas tu mengembara ke Kuala Lumpur. Okey. Bekerja di Maybank Ampang Park. Maybank tu pun dah tak ada. Oh yang Maybank Ampang Park. Okay. Ampang Park Mall tu. Maybank Ampang Park. Kemudian saya juga masa tu bekerja di Pan Pacific sebagai kata orang tu event staff lah. Okay. Banquet staff. Banquet staff. Kemudian saya dapat melanjutkan pelajaran ke luar negara atas kehendak sendiri. Okey. Saya ke Amerika Syarikat menyambungkan pelajaran di City University of New York, College of Staten Island. Oh, yang ada kita Satu Elementary tu. Manhattan, kata orang tu New York City ni ada 5 boroughs. Okey. Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx and Staten Island. Okay. So kalau tengok Staten Island is an island lah, south of New York City tu. Kalau tengok cerita-cerita New York naik ferry warna kuning tu, ya betul, yang tu Staten Island ferry lah. Yang ada cerita Spiderman tu, yang terbelah yang dua terbelah tu. Okay, itu Staten Island ferry. Okey, berapa lama di New York? Saya di New York 13 tahun. Lama. Saya buat degree di situ, kemudian bekerja di situ juga. Degree dalam accounting. Ambil accounting juga, Bachelor of Science in Accounting. Okey. Ya. Kemudian saya mendapat tawaran bekerja di Matrix New York semasa itu sebagai pegawai pemasaran. Pegawai pemasaran ni adalah satu pos untuk orang lokal sebenarnya. Okey. Tapi memandangkan saya apply, actually shortlisted 3 orang tu, 2 orang lagi Mak Saleh, saya seorang yang Melayu. So alhamdulillah rezeki di situ. Saya join Matrix sebagai pegawai pemasaran Matrix New York, di Matrix New York daripada tahun 2000 ke 2004. hampir Kemudian 14 tahun. Tak 2000 ke 2004. Okey, 2004 4 tahun. Saya ke US pada tahun 1991. Kemudian pada 2004 saya ditawarkan jawatan di Ibu Pejabat Matrix. Okey. Dan bermula daripada situlah kerjaya saya di Matrix. Technically kalau ikutkan dah lah 25 tahun lah, termasuk tahun ni sekali dah 25 tahun. Maknanya selepas career profesional yang pertama adalah dengan Matrix. Saya assume that's the professional career lah. Professional career Matrix. Tapi tak balik ke Malaysia terus? Saya di sana dulu 4 tahun, kemudian baru balik. Saya balik ke Malaysia pada tahun 2004. 2004. Ya. So daripada 1991 ke New York sampai 2004. 13 tahun tu. Habis belajar terus kerja dengan Terus Matrix? kerja di sana, ya. Maknanya 91 habis belajar tu dia tak terus start. Dia adalah kerja-kerja dulu. Kerja-kerja lain dan baru ke Matrix. Sebab pergi sendiri kan. Betul. Pergi sendiri tu kita bukan bawah tajaan. So kita pergi sendiri dulu. Alright, selepas Matrix? Technically saya masih lagi di Matrix. Masih lagi di Matrix. Untuk pengetahuan semua, saya adalah pegawai kata orang tu cross fertilization. Yang bawah satu program MITI. Di bawah MITI ada satu program cross fertilization program di mana pegawai-pegawai di bawah agencies
So saya daripada Matrik, macam saya kata masih lagi di Matrik, saya dah di Sirim daripada Jun 2023. So masuk tahun ni tahun ketiga saya di Sirim. Jun 2023. Ya, tahun saya. ketiga. Okey. Sangat berwarna itu, perjalanan kerjaya CKA. Itu cuma summarize je. Saya tak go through pendalami lagi. Kalau mendalami tu mungkin kita kena cukup. buat 3-4 episod. Tak cukup. 4 episod pun rasa tak cukup juga. Tahun 2025 ni sangat istimewa pada Sirim. Of course. Okay. Ulang tahun ke-50 kita. Betul. Sejak penubuhan kita pada tahun 1975. So dalam semangat meraihkan pencapaian ni, ramai mungkin ingin tahu lebih lanjut tentang latar belakang dan peranan serta perkhidmatan yang ada di PSDC ni. Okey. Boleh CKA terangkan sedikit tentang perkara ini? Sudah tentu boleh. Okay. Terima kasih atas soalan itu, by the way. Tahun 2025 ni adalah satu tahun yang amat bermakna bagi Sirim, di mana kita menyambut ulang tahun kita ke-50 sebagai rakan pembangunan industri negara. Dalam tempoh 5 dekad ni kita telah berkembang daripada satu, kata orang tu, badan penyelidikan kepada kumpulan teknologi dan kata orang tu inovasi nasional. Dapat menyokong daya saing industri Malaysia melalui standard, melalui penyelidikan, inovasi dan juga penilaian pematuhan, certification. Salah satu pusat kepakaran yang mencerminkan evolusi ini di Sirim adalah Encik Arif mention tadi, Packaging and Security Design Center atau Pusat Reka Bentuk Pembungkusan dan Keselamatan, PSDC. Pusat ini ditubuhkan untuk meningkatkan keselamatan, kata orang tu, kebolehkesanan dan daya tarikan produk tempatan melalui reka bentuk pembungkusan dan juga ciri keselamatan yang inovatif. Buat masa yang sama, PSDC memainkan peranan penting dalam membantu industri, terutamanya PKS dan pengeluar tempatan, meningkatkan nilai komersial dan kehasilan produk mereka. Antara perkhidmatan utama yang kita tawarkan adalah reka bentuk pembungkusan yang berasaskan sains dan inovasi, pembangunan ciri keselamatan dan anti peniruan, ujian prestasi pembungkusan untuk kita tengok keberkesanan pembungkusan tu, dan yang penting sekali adalah perundingan dan latihan kepada usahawan-usahawan yang masuk kepada program kita lah, program PSDC. So, bimbingan dan konsultasi itu yang penting. Antaranya lah, sebab kadang-kadang usahawan dia tak tahu yang mana yang penting, yang mana yang patut diorang lakukan. Kita mula daripada program di mana kita akan bekerjasama dengan kementerian-kementerian atau agensi-agensi kerajaan yang ada usahawan di bawah bimbingan mereka. Kita akan tawarkan servis kita. Servis kita is end to end. Betul. From micro to SME. Kita ada 6 levels. Macam saya katakan tadi, daripada micro ni, katakanlah you ada idea produk tapi tak tahu nak buat apa. Come to us. I see. Or you have a product, you have a brand tapi tak tahu nak buat apa. Come to us. You have product, you have the brand tapi tak tahu macam mana nak pergi market, nak pergi supermarket, hypermarket, come to us. So kita ada konsultan-konsultan kita, pakar-pakar kita yang kata orang tu akan membantu syarikat-syarikat usahawan ni untuk membangunkan produk mereka, memperbaiki the look of their product, supaya dapat dipasarkan dengan jayanya. Dalam penerangan tadi, CKA sebut 5 kali come to us. So kena datang kepada PSDC. Betul. Datang ke PSDC ni blok 24A. 24A Sirim Shah Alam. Sirim Shah Alam. Dia ada satu orang putih pernah kata lah, don't just book by its cover. Tapi masalahnya, kalau kita nak beli something, terutamanya produk ke apa, kita memang judge the book. Exactly. Sebab kita, antara aspek yang paling utama dalam produk ni adalah pembungkusan. Betul. Sebab dia material, dia kosmetik, dia cantik. Jadi, kenapa pembungkusan ni sangat penting, terutamanya kepada PKS, sebab mereka ni datang tanpa branding yang kukuh. Betul. Compare dengan yang mana dah established branding, seperti beberapa jenama yang memang kita dah tahu daripada sejak kita kecil lagi. Betul. Tetapi kepada usahawan-usahawan baru ni, terutama boleh saya kata kepada PKS yang belum cukup untuk mempromosi secara besar-besaran, dan mereka hanya menjual produk tu melalui pembungkusan yang cantik. Dan kenapa pembungkusan tu menjadi aspek yang cukup penting dalam produk usahawan? Pembungkusan ni bukan hanya kata orang tu pembalut kepada produk. Ia adalah salah satu elemen yang penting terhadap sesuatu produk ataupun dalam strategi pemasaran dan juga identiti jenama setiap barangan tu. Bagi PKS lah, bagi PKS SME istimewa ni,
Pembungkusan yang baik pada kami boleh menjadi pemangkin ataupun stepping stone lah utama kejayaan komersial sesuatu produk atau syarikat, di mana ia memainkan 3 peranan yang kritikal, iaitu melindungi pembungkusan, melindungi, membezakan dan meyakinkan. Di sinilah peranan PSDC menjadi sangat relevan, di mana kami membantu PKS mereka bentuk pembungkusan yang bukan saja cantik insya-Allah, tapi juga berfungsi, selamat dan mematuhi piawaian antarabangsa. So secara keseluruhannya pembungkusan yang efektif ni bukan lagi pilihan. It's not a choice anymore, tetapi strategi yang penting untuk kata orang tu kelangsungan dan pertumbuhan PKS dalam pasaran yang memang semakin kompetitif dan global ni. Seperti yang kita sebut tadi pada soalan yang kedua, yang tahun ini adalah tahun yang cukup istimewa kepada SIRIM. Betul. Sempena ulang tahun ke-50 penubuhan SIRIM sejak tahun 1975. Disebabkan kita punya sambutan ni, pihak SIRIM ada mengeluarkan merchandise yang cukup istimewa. Iaitu saya nak tunjuk pada CKA, kita ada vacuum flush kita. Yang mana vacuum flush ni, kalau kamera boleh tengok, saya nak fokus kamera ni ke? Yang ni. Kalau boleh tengok, design dia yang cantik dengan logo 50 tahun kita, yang mana cukup istimewa. Kalau kita letak atas meja, dia tak akan jatuh. Sebab kalau yang mak-mak biasa, flash biasa ni yang kita tengok ni, kalau kita letak, jatuh. So yang ni dia melekat kat meja. Tertepis ke apa? Tertepis ke apa, tak, dia melekat cukup ni. So yang ni antara merchandise yang kita jual yang salah satu inovasi daripada SIRIM. SIRIM ni kan antara agensi peneraju inovasi dalam negara. Yang kedua adalah mak yang comel lote. Betul. Berwarna kuning yang ada logo kita, yang boleh dijadikan sebagai sebuah merchandise istimewa dalam simpanan collectible. Betul. Yang mana dah tahu SIRIM ni lama, yang mana kenal SIRIM ni daripada mereka kecil. Yang ni tak ada kat mana-mana, yang ada merchandise di SIRIM sahaja. Yang ketiga, barang ni cukup istimewa tapi dia besar sikit. Iaitu multi-purpose bag. Multi-purpose bag ni terutama kepada travelers ataupun CKA kan selalu travel. Betul. Sebab saya dengan cerita baru-baru ni, CKA dapat panggilan terus ke Pulau Pinang. Betul. Segera. Dalam sejam saja. Dalam sejam kami terus ke Penang. Jadi sangat-sangat efisien dan patutnya ditemani dengan beg ni. Sebab boleh letak pelbagai-bagai, dia boleh selitkan di luggage. Nampak ke kat belakang ni boleh selit kat luggage. So that senang untuk letak apa, pasport ke, kat belakang ni ada zip. Di mana kita boleh dapatkan semua benda-benda ni? Saya akan ceritakan selepas saya tunjuk barang istimewa yang Ada terakhir. lagi? Ada je KA. Walaupun KA ni KA version lain, order lain dapat lain kan. Tapi tetap dia punya energy tu sama. Exactly. So ini multi purpose bag dengan ada juga kita punya logo. Logo yang cantik, yang menarik. Betul. Barang terakhir sebelum saya review kat mana kita boleh jual, iaitu benda ni semua orang kena ada. Terutama petang-petang hari. Betul. Payung. Sekarang ni kan ada musim hujan sikit kan. Semenjak sebulan dua ni memang penuh lah. Payung ni cantik ni. Saiz dia cantik, saiz dia besar, memang boleh bawa dua orang. Kita lah. Muat kita. Saya tak, saya XS. So saya paling kecil. Kalau nampak logo ni, so pergi mana-mana pasar malam kan, orang nampak, orang SIRIM ke? Dah tak ada dah. You sendiri boleh memiliki payung ni. Macam you kerja sini, orang tanya lah certification nak dapat kat mana. Betul. Kadang-kadang orang tanya kita kan. So ini payung SIRIM yang cukup istimewa, warna dia cantik. Betul. Ada logo kita 50 tahun, ada. Yang ni orang selalu tengok kat mana-mana kan. Sampai orang pun kadang-kadang salah pakai logo ni. Salah logo SIRIM tak boleh diguna pakai sesuka hati ya. Betul. Kita boleh beli merchandise kita ni dekat beg kuning. Beg kuning. Di TikTok SIRIM Berhad. Search je TikTok SIRIM Berhad, kita boleh beli barang-barang yang saya tunjuk kat situ sebagai merchandise istimewa, eksklusif, yang tak ada kat mana-mana. Kepada yang macam saya ni yang buta IT ni, masuk ke TikTok, pergi ke laman SIRIM Berhad, di situ ada beg kuning. Dia tekan dan boleh pilih merchandise yang istimewa. Harganya pun patutlah. Harganya mampu milik lah. Mampu milik. Alhamdulillah. Kita mengikut kerajaan punya ni, mampu milik je jual. Bagus tu. Dan juga dia limited edition.
Sebelum 50 tahun. Betul. So Grab before terlambat. It's gone. Before it's gone. It's Exactly. collectible. Tadi kita dah bincang sedikit tentang perkhidmatan. Dan salah satu perkhidmatan yang saya baca sangat-sangat istimewa adalah perkhidmatan dari konsep ke penghantaran. Okey. Okey, boleh tak Cik KA terangkan apa yang dimasukkan daripada konsep ke penghantaran yang mana memudahkan perjalanan usahawan-usahawan yang ada di Malaysia ni? Okey. Konsep kata orang tu from concept to delivery ni adalah satu konsep yang kita amalkan di PSDC. Kita menawarkan perkhidmatan menyeluruh. Bermula daripada idea awal, macam saya katakan tadi, yang ada produk ataupun tak ada packaging, ada idea of buat produk. Itu adalah idea awal sesuatu produk sehinggalah ia siap untuk dipasarkan. Secara menyeluruh, bukannya satu. Tidak. Program kita secara kata orang tu end to end. Kita ada that the whole value chain tu, di mana kita akan bagi consultancy untuk membantu idea mereka, macam mana dia nak develop produk dia. Jikalau perlu halal certificate, jikalau perlu HACCP, kita akan bantu di situ. Sehingga produk mereka siap. Dia di bawah program apa tu, Encik? Kita dia tak ada certain name. Dia terpulang kepada agensi NZ-nya. Di mana yang kita berkolaborasi tadi. Sebagai kita boleh bagi nama kot. Salah satu programnya adalah ECR, East Coast Economic Region. ECR. Di mana mereka bersama dengan Yayasan Petronas untuk membantu usahawan-usahawan di Pantai Timur untuk mempromosikan dan mempromosikan barangan mereka. So mereka datang ke Sirim untuk kita bantu usahawan-usahawan ni. So usahawan ni akan datang cuma ke Sirim saja untuk dapatkan end product. Daripada mula kita jumpa, kita akan audit mereka, kita akan interview mereka untuk dapatkan maklumat berkenaan produk, sebab kita tak boleh nak shot sendiri. Kita kena juga lihat apakah idea, apakah kehendak usahawan sebab produk tu produk mereka. So kita akan dapatkan maklumat itu dan kita akan cuba mereka bentuk produk itu mengikut cita rasa mereka. Dan ditambah dengan mengikut trend yang semasa. Dan juga mengikut piawaian yang kita katakan tadi, piawaian Malaysia dan juga antarabangsa. Betul. Sebab kalau penonton semua nak tahu, Sirim melalui PSDC, kita juga bukan hanya membantu usahawan PKS, tetapi juga usahawan asnaf. Dan juga B40. Di mana kita mempunyai program CSR yang mana kita membimbing mereka, memberi latihan dan orang kata membaik pulih kembali pembungkusan mereka untuk menjual dengan cara ni, meletakkan nutrisi. So untuk mendapatkan standard yang telah ditetapkan, bukan saja di dalam Malaysia tetapi juga di luar. Jadi menyeluruh perkhidmatan yang diberikan daripada PSDC kepada usahawan-usahawan tu. Kita dah bercakap pasal proses. Sekarang kita nak beralih kepada satu perkara yang sangat penting dan ini ada dalam nama PSDC. Lepas tu yang security design. Sebab dia adalah satu cabaran yang sangat besar yang dihadapi oleh ramai usahawan. Bukan hanya usahawan kecil, tapi juga yang besar-besar, syarikat yang ternama, iaitu perdagangan produk tiruan. Dan saya nak tahu juga, barangan tiruan ni bukan saja mengikis keuntungan, tapi dia merosakkan imej jenama tersebut yang telah dibina bertahun-tahun. Persoalannya, bagaimana penyelesaian bentuk keselamatan ni, security design oleh Sirim bertindak sebagai perisai untuk melindungi produk dan jenama usahawan tu. Isu produk tiruan ni ataupun peniruan jenama ni ada sangat serius. Serius di mana satu, ia adalah salah di sisi undang-undang. Dan kalau ikut Islamnya berdosa lah sebab anda mencari kata orang tu menganiaya satu tapi mendapatkan kata orang tu pendapatan yang tak halal lah. Peniruan ni bukan saja kata orang tu menjejaskan imej jenama, tapi juga menimbulkan risiko keselamatan kepada pengguna dan kata orang tu mengurangkan keyakinan terhadap produk itu. Oleh itu melihat kepada isu ini, PSDC telah membangunkan penyesuaian security design atau smart intelligence solution lah, yang bertujuan untuk melindungi keaslian dan integriti produk. Dilakukan dengan berbagai cara. Kita boleh pakai design of the product, kita guna dakwat invisible ink,
kita guna QR code, kita guna labeling dan macam-macam cara. Kalau kita tengok certificate graduation dalam satu-satu certificate tu kita boleh taruh 15 security feature dalam tu. Sebanyak dalam tu. A4 paper tu. Dalam A4 paper tu kita boleh taruh 15 security feature dalam tu. Yang saya kata tadilah invisible ink, mungkin Gilosh punya design yang macam duit kita tu, macam-macam lah. So terpulang kepada usahawan mana mereka nak, berapa banyak security yang mereka perlu, kita boleh kata orang tu melakukannya lah. Dalam erti kata lain tak boleh tipu CJ lah. Tak ada degree lah kan. Tak boleh. Bukan degree. Dia sampai ke heat ni. Heat pun kita ada satu ink ni di mana kita akan introduce heat, color tu akan hilang. So itu menentukan ada security feature kat situ. Salah satu security feature lagi adalah paper itself. Kertas tu pun dah kita ada security, di mana bila kita procure, kita beli paper tu memang ada security feature. Lagi satu, dengan penggunaan ink juga, bila kita buat salinan kepada sesuatu sertifikat ni, dekat situ akan tulis salinan. Dekat mata kasar kita tak nampak. Jadi langkah yang diambil oleh PSDC dalam membendung produk tiruan ni memang patutnya usahawan hantar kepada kita lah. Betul. Untuk kita ni. Tambah sikit about yang keselamatan ni. Kita adalah salah satu daripada kata orang tu security printer. Di Malaysia ni, di mana kita membuat labeling untuk agensi enforcement. Sebagai contohnya KPDN. Sebagai contohnya Suruhanjaya Tenaga. Kita adalah menerusi SIRIM QAS. Kita print label-label untuk agensi ni untuk diletakkan kepada barang-barang sebelum ke retailer. Contoh barang-barang elektronik semua bawah Suruhanjaya Tenaga. Dengan KPDN kita ada barangan elektrik, kita ada baru-baru ni yang baru digazetkan adalah minyak enjin, minyak helmet. Kalau helmet. tengok kat belakang helmet tu ada stiker tu. Itu adalah stiker keselamatan daripada SIRIM. Yang kalau kita tengok kat belakang helmet tu, itu antara stiker keselamatan. Yang direka khas. Melalui teknologi PSDC. Direka khas. Memang security paper memang kata orang tu tak boleh copy lah basically. Tak boleh copy lah basically. Kita sangat detail on that lah. Jadi rasanya penonton kita dah tahu sedikit berkenaan dengan security design, berkenaan dengan konsep dan perkhidmatan dalam kita membantu usahawan, bukan hanya industri besar, usahawan yang syarikat besar, PKS, tapi juga kita ada perhatian kita kepada asnaf dan juga B40. Daripada atas sampai ke bawah kita tolong. Membimbing mereka untuk mewujudkan sebuah produk yang cukup eksklusif, yang cukup baik dan cukup bagus lah. Dan setelah kita mendengar tentang rangkaian perkhidmatan PSDC yang begitu komprehensif, pasti ramai yang kat luar tu, terutama usahawan, tertanya-tanya tentang impak sebenar semua perkhidmatan yang ditawarkan oleh SIRIM dan juga inisiatif yang telah dijalankan oleh pihak PSDC dan juga pihak SIRIM. Boleh CKA kongsikan kepada kita, berapa ramaikah usahawan setakat ini, terutamanya PKS yang telah dibantu, dan juga yang lebih penting, apakah misi dan visi PSDC bagi tahun-tahun yang akan mendatang ni? Alhamdulillah, sejak penubuhan PSDC dan juga SIRIM ni, kita telah membantu lebih daripada 20,000 usahawan. 20,000 usahawan. Sejak penubuhan dia? Sejak penubuhannya. Di mana bantuan tu macam saya kata tadi lah, end to end. Daripada konsep to deliver, kita bantulah according to mengikut agensi-agensi yang kita berkolaborasi. Yang paling terbaru yang kita tengah buat sekarang ni, yang akan sepatutnya tamat pada hujung tahun ni, adalah ECR Yayasan Petronas batch 2 tak silap saya. Di mana di bawah itu kita ada 220 usahawan. Bayangkan tiap-tiap program ni kita ada 220 usahawan, dan dalam setahun ni kita ada mungkin dalam 3-4 program sebegitu. So ongoing ni memang banyak. Dengan Negeri Sembilan pun kita ada dalam 30 usahawan. Macam pertanyaan tadi, kita dah bantu lebih kurang 20,000 usahawan dan syarikat tempatan lah. Most of them are in the FMCG lah. FMB dan FMCG. As you know,
kalau tengok daripada number daripada SME pun, SME Corp, kebanyakan daripada SME Malaysia ni yang I think tak silap I, the last figure was about 1.5 million SMEs ni. Okay. Most of them are in the F&B sector. Okay. Alright. Jadi hampir 20,000 sejak ditubuhkan, satu amount yang cukup banyak, dan saya pasti CKA ingin dan PSDC sendiri ingin bantu lebih banyak usahawan untuk lebih maju dalam produk-produk mereka. Jadi usahawan boleh datang ke PSDC di Sirim Shah Alam ni. Betul. Okey, CKA, ini nasihat. Nak dapatkan saya nasihat. Saya bagi nasihat ke you nak bukan nasihat daripada saya? CKA yang bagi nasihat. Kalau saya bagi nasihat, benda-benda yang tahu apa yang saya cakap kan. Jadi ibarat seorang pengembara yang baru memulakan perjalanan. Pastinya memerlukan panduan untuk sampai ke destinasi dengan jayanya. Jadi apakah nasihat yang terpenting yang CKA ingin sampaikan kepada usahawan baru dalam memulakan perjalanan, terutama dari aspek pembungkusan produk, yang mana kita tahu untuk memulakan bisnes ni bukan satu perkara yang mudah. Memerlukan modal, memerlukan exposure, memerlukan pelbagai perkara. Tapi yang paling penting, terutama kepada yang menjual produk, iaitu aspek pembungkusan ni. Apakah satu nasihat yang CKA rasa paling penting yang boleh diberikan kepada kita punya penonton pada hari ini? Pada usahawan-usahawan di luar sana, sama ada you baru ataupun lama, saya mohonlah jangan pandang ringan pasal aspek pembungkusan ni. Seperti mana yang kita dah cakap sebelum-sebelum ni, pembungkusan ni bukan hanya kata orang tu tentang rupa yang cantik, tetapi juga adalah cerita, adalah identiti dan kepercayaan terhadap sesuatu produk itu. Ada kebanyakan usahawan ni akan kata pembungkusan ni sebagai beban sebab ada kos yang terlibat di situ. Mereka kadang-kadang pun akan bertanya sama adakah bantuan daripada kerajaan untuk itu. Tapi kalau kepada, saya nasihat sekali lagi lah kepada you refer kepada syarikat-syarikat yang dah berjaya di luar sana. Mereka akan beritahu sendiri yang aspek pembungkusan adalah satu benda yang sangat-sangat penting. Di mana ia adalah the first line. The first line for your product. Kita pergi, contoh kata kita pergi supermarket, kita pergi aisle sos lah katakan. Dekat situ berapa banyak sos ada kat situ. Tapi kalau produk you tak menarik, kan, kusam, tampal je, macam tak ada apalah, tak bermakna. Takkan ada somebody akan pergi ambil, pegang, tengok. That's just, orang pegang tengok tu pun dah win for you actually. Beli tu of course a bonus. Tapi at least bila packaging you cantik, menarik, of course somebody will pick it up and akan tengok dan akan insya-Allah beli. Kalau dia tengok benda-benda semua tu baik, of course kita nak promote barang yang terbaik. Contoh, satu contoh lagi. Boleh? Biskut raya. Kan, semua pakai tiup plastik tutup merah. Lepas tu tak ada apa-apa information kat situ. Dia tampal je. Kalau ada tampal. Kalau yang tak ada tampal, kita tak tahu apa-apa produk. Tapi kalau dengan packaging yang cantik sikit, you invest a little bit, mungkin buat retort packaging, mungkin buat plastic packaging dalam kotak ke apa, ia akan menambah baik produk sesuatu syarikat itu. Value tu bertambah. Value. So, melalui apa yang CKA sampaikan tadi, saya percaya sebenarnya dalam Malaysia sendiri, terutama kepada usahawan, pelbagai inisiatif yang telah dijalankan bukan sahaja di Sirim tetapi oleh kerajaan sendiri. Di mana kita tengok beberapa hari lepas kita baru mendengar pembentangan bajet bagi tahun 2026 dan pelbagai inisiatif yang telah diberikan oleh kerajaan melalui pengagihan-pengagihan kepada kementerian-kementerian yang tertentu untuk usahawan pergi dan mengambil peluang di situ, kerana antara hasrat kerajaan adalah membangunkan usahawan-usahawan, terutama usahawan PKS dan juga tidak ketinggalan usahawan di bawah Asnaf dan juga B40. Yang mana saya rasa boleh diorang grab this opportunity untuk dapatkan apa saja inisiatif bantuan yang telah diberikan geran oleh kerajaan. Jadi saya rasa hasrat kerajaan untuk menjadikan perkara ini menjadi realiti boleh ditukar, boleh datang kepada Sirim PSDC sendiri untuk kita perbaik produk-produk yang sedia ada. Banyak yang dah dipersembahkan. Just tambahan
banyak yang telah dinyatakan oleh PMX di dalam pembentangan belanjawan tu, di mana banyak goodies untuk SME. So kita tunggu dan lihat bila kementerian dan agensi akan mengeluarkan kenyataan mereka, akan menawarkan tawaran-tawaran mereka lah. Ya, betul. Selepas mereka tengok balik bajet ni. So usahawan-usahawan please be on your toes. Jangan takut. Saya faham bisnes saya lama dah menolong businessman ni, tapi saya sendiri tak berani untuk jadi businessman. Ya, risiko dia terlalu besar. Saya tak ada had lah, bukan tak ada had. Tak beranilah kata orang tu, takut. Tapi saya respect usahawan-usahawan ni. Usahawan-usahawan ni ada seorang yang berani, orang yang memang beranilah untuk menceburi bidang ni, untuk bertarung lah kata orang tu dalam arena perniagaan ni. Betul, dia kena ada hati yang kental. Exactly. Betul. Sustain sebuah perniagaan tu. Betul. Okey. Betul. CKA, saya nak sedikit lagi kan. Kan kita dah 50 tahun ni. Saya nak tanyalah secara personal CKA dan juga mewakili PSDC. Apakah perasaan tentang sambutan 50 tahun SIRIM ni dan bagaimana PSDC ingin menggunakan warisan ini untuk terus membentuk masa depan usahawan di Malaysia ni? Baru-baru ini kita telah dihadiahkan pada Sabtu lepas ni, dihadiahkan dengan kemenangan sebagai juara di sukan antara agensi MITI. Saya rasa, tak silap saya, sejak SIRIM menjadi keluarga MITI ni, ini dah kali kedua. Selepas 2019. 2019 kita dah menang. 2023 kita tempat kedua. Dan kita menang sekali lagi tahun ni. Itu ada salah satu hadiah lah kata orang tu. Bukan bagi saya bukan atlet, tapi atlet-atlet kita. Di mana telah menghadiahkan kepada SIRIM satu kemenangan yang agak membanggakan. Saya amat teruja dan dapat mengikuti beberapa acara. Kalau kita tak kalah dengan Maida 2023 tu, kita 3 kali betul-betul. Exactly. Tapi kita tetap sayang Maida lah. Tak apa, kita sayang. Kita sayang semua agensi. Tapi bila di Padang tu lain lah. Itu adalah game. So itu adalah salah satu hadiah lah pada saya kepada SIRIM dan warga SIRIM untuk menghadiahkan kata orang tu ulang tahun ke-50 SIRIM. Bagi PSDC, kami akan meneruskan perjuangan di mana membantu usahawan-usahawan dalam mempromosikan barangan mereka, memperbaiki barangan mereka. Kita juga akan memperkenalkan inovasi-inovasi baru di dalam bahagian keselamatan kita. Di mana sebelum ni cuma mungkin daripada labeling yang biasa saja mengenai QR, kita akan mungkin membuat offering kata orang tu untuk label dengan NFC ataupun label dengan RFID, di mana ia akan membantu syarikat-syarikat lah dalam kata orang tu untuk monitor produk-produk mereka, untuk memastikan barangan mereka berada di tempat-tempat yang sepatutnya. Kita juga akan mengukuhkan smart intelligence solution kami. Di mana kita ada contoh, kita ada kata orang tu inovasi daripada CMA untuk prolong fresh fruit atau fresh produce daripada seminggu ke mungkin 2 minggu. So it's good for businessman lah. So kita akan terus berinovasi, kita akan terus bekerjasama dengan even our subsidiary dan juga business unit seperti SIRIM SIRIM QAS, SIRIM Academy dalam memperbaiki kata orang tu offering kita. So itu adalah visi dan misi kami lah. Terus membantu syarikat-syarikat untuk berdaya saing di luar sana. At the end of the day, membantu ekonomi negara. Betul. Yang penting itu menjana ekonomi negara. Betul. Okey, CKA. Kalau yang mana penonton kita dengar ni, podcast yang kita yang sangat menarik, perbincangan yang menarik, topik yang menarik, terutama kepada usahawan-usahawan. Macam mana kalau diorang nak contact PSDC, diorang boleh datang terus ke PSDC ke ataupun boleh email? Boleh. Boleh datang terus ke PSDC, Bangunan 24A di Seksyen 2 Shah Alam. Atau boleh menghantar email kepada saya direct, boleh, tak ada masalah. Direct ya. Khairul_Anwar, KHAIRUL_ANN, ada 2 N,
ANNUAR@sirim.my. Okey. Boleh terus pada saya. Tak payah. Jangan terus pada saya akan beri bantuan yang sebaiknya untuk usahawan-usahawan kita. Okey, nanti kita akan letak email tu dekat deskripsi dalam kita punya YouTube ya. Ya, saya. Alright, Cik K, kita dah berbincang habis. Kepada penonton semua, jangan lupa untuk tonton episod penuh ini di YouTube rasmi Sirim dan jangan lupa ikuti perkembangan terkini berkenaan dengan Sirim di kita punya laman rasmi social media Sirim di Facebook, di Instagram, TikTok, X, Twitter lah. Dan juga LinkedIn. So kalau di situ banyak aktiviti-aktiviti yang penonton boleh tengok, banyak perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan bukan sahaja di PSCC, di subsidiary anak-anak syarikat yang bisnes unit kita yang mana pelbagai. Sirim ni bukan hanya satu, tapi dia adalah pelbagai perkhidmatan yang ditawarkan. Ramai yang ingat hanya elektrik dan juga helmet, tapi Sirim ni lebih meluas. Betul. Okay. Subscribe dan follow. Akan dapat maklumat-maklumat yang amat penting. Itu bos yang cakap, CEO cakap subscribe dan follow, kita kena ikut. Okey, sebelum mengundur diri, saya mewakili tim pasukan podcast kita ingin mengucapkan terima kasih kerana CKA sudi meluangkan masa pada hari ini untuk berbincang. Saya tahu CKA busy dan apabila bersetuju untuk hadir ke podcast kita, kita sangat berbesar hati. Jadi kepada penonton, teruskan menyokong Sirim, channel kita dan semua sekali. Terima kasih CKA. Boleh kita lambai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Jumpa lagi.